Pernah tak kita dengar perkataan Syiah? Syiah ni sebenarnya merupakan salah satu aliran besar dalam Islam yang ada sejarah panjang dan penuh peristiwa. Perkataan Syiah datang daripada bahasa Arab yang bermaksud pengikut atau penyokong. Pada asalnya, istilah ini digunakan untuk merujuk kepada kumpulan penyokong Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemunculan Syiah bermula selepas peristiwa Sakifah Bani Sa'idah, di mana masa itu umat Islam bermesyuarat untuk melantik khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majoriti umat Islam memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tetapi ada sebahagian kecil yang berpendapat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lebih layak menjadi pemimpin kerana beliau keluarga Nabi dan juga terkenal dengan ilmu serta keberanian. Syiah mula berkembang lebih luas semasa pemerintahan Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Peristiwa besar seperti Perang Jamal dan Perang Siffin menguatkan lagi sokongan pengikutnya. Tetapi peristiwa paling bersejarah ialah tragedi Karbala pada tahun 680 Masihi. Selepas peristiwa Karbala pada tahun 61 Hijrah, umat Islam digegarkan dengan kesyahidan cucu Nabi Muhammad SAW, Al-Husain bin Ali. Tragedi ini menjadi titik penting kerana daripadanya Syiah mula berkembang dan berpecah kepada beberapa mazhab. Antara mazhab terawal ialah Syiah Zaidiyah, pengikut Zaid bin Ali. Zaidiyah lebih sederhana berbanding mazhab lain, malah dalam beberapa hal lebih hampir dengan ahli sunnah. Hingga kini, mereka masih wujud di Yaman. Selain itu, ada juga Syiah Ismailiyah yang mengangkat Ismail bin Ja'far sebagai imam ketujuh. Dari mazhab inilah muncul dinasti Fatimiyah di Mesir, sebuah kerajaan yang berpengaruh dalam sejarah Islam. Sepanjang zaman Abbasiyah hingga Safawiyah, doktrin Syiah semakin tersusun melalui ulama mereka. Kerajaan Safawiyah pula menjadikan Imamiyah sebagai mazhab rasmi di Iran, sekaligus menjadikan Iran pusat utama dunia Syiah sehingga kini. Punca perbahasan yang membawa kepada perselisihan pemikiran akidah mazhab awal Syiah dalam Islam. Yang pertama, isu imamah, kepimpinan selepas Nabi Muhammad. Bagi Syiah Islamiyah, imamah dianggap rukun agama dan mereka percaya hanya Sayyidina Ali serta keturunannya sahaja berhak memimpin selepas Nabi Muhammad. Mereka menggunakan hadis, barang siapa aku maulanya, maka Ali adalah maulanya, sebagai dalil bahawa Nabi melantik Ali sebagai pengganti mutlak. Tetapi, ahli as-sunnah menolak konsep ini. Bagi kita, kepimpinan bukan rukun akidah, tetapi urusan syura, seperti pelantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu di Sakifah Bani Sa'idah. Islam mengajar keputusan dibuat melalui musyawarah, bukan nas keturunan, seperti firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 38. Yang kedua, isu ismah, iaitu kemaksuman imam. Syiah percaya imam itu maksum, tidak buat dosa, tidak silap, bahkan menjadi hujah Allah di bumi. Tapi ahli sunnah tegas, kemaksuman hanya milik para nabi. Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali radhiyallahu anhu ialah sahabat mulia tetapi tetap manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepada aku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Maka sesiapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan janganlah mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadah kepada Tuhannya. Kalau Nabi pun manusia, apatah lagi imam. Yang ketiga, isu Ar-Rijak, kembali hidup sebelum kiamat. Syiah berpegang bahawa selepas kemunculan Imam Mahdi, sebahagian pengikut dan musuh Ahlul Bait akan dihidupkan semula di dunia untuk menerima balasan. Namun, ahli as-sunnah menolak kepercayaan ini. Kita hanya beriman bahawa Imam Mahdi akan muncul menjelang kiamat, bukan gaib beribu tahun. Seperti ditegaskan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah, tiada dalil sahih tentang raj'ah. Yang keempat, isu tahrif Al-Quran.
yakni penyelewengan Al-Quran. Ada riwayat lama dalam kitab Syiah seperti Al-Kafi yang dakwa mushaf sahabat tidak lengkap. Tetapi, ulama Syiah moden sendiri pun menolak tuduhan itu. Bahkan, Ahli Sunnah wal Jamaah yakin dan tegas, yakni Al-Quran terpelihara seperti janji Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya, dalam surah Al-Hijr ayat 9. Yang kelima, isu at-taqiyah, iaitu menyembunyikan akidah. Syiah menjadi taqiyah sebagai prinsip penting menyembunyikan pegangan sebenar demi keselamatan. Dalam kitab Al-Kafi disebut, taqiyah adalah sebahagian daripada agama. Ahlu as-sunnah tegas menolak prinsip ini. Benar, ada rukhsah menyembunyikan iman dalam keadaan darurat, seperti kisah Ammar bin Yasir dalam surah An-Nahl ayat 106. Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa melafazkan kekufuran sedangkan hatinya tetap tenang dengan iman, maka dia tidak berdosa. Tetapi, sesiapa yang lapang dadanya menerima kekufuran, maka ke atas mereka kemurkaan Allah dan bagi mereka azab yang besar. Jadi, secara keseluruhannya, Syiah merupakan salah satu aliran dalam Islam yang muncul akibat perselisihan faham tentang kepimpinan selepas kewafatan Rasulullah SAW. Perbezaan ini membawa kepada kewujudan beberapa mazhab Syiah yang berbeza pegangan. Pengajarannya, kita perlu mengambil iktibar agar tidak mudah berpecah hanya kerana perbezaan pandangan. Sebaliknya, mengutamakan perpaduan dan persaudaraan sesama umat Islam. Heartbeats fast, colors and promises. How to be brave? How can I lie?